الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأمة المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة، وباطننا محلى بالطريقة، كي تشرق علينا أنوار الحقيقة والمعرفة برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata musannif, dan demikian lagi, situ kan.
kata musannif, yaitu ada engkau. Yaitu ada engkau serta Allah Ta'ala. Baik. Maka apabila engkau palingkan daripada yang lainnya, lain daripada Allah, niscaya kami menfanakan daripada engkau, yakni diri engkau, dan daripada fana engkau itu hingga tiada engkau lihat akan wujud engkau dan akan adam engkau. Maka patutlah engkau bagi kami, maka tiada patut engkau bagi sir Allah itu, melainkan kemudian daripada difanakan akan dikau oleh Tuhannya. Maka tak kala itu kami taruhkan rahsia kami, iaitulah makrifat yang dinamakan oleh Ahlullah nama Jannatul Ajilah. Maka jadilah Allah itu pandangannya, dan ia pun tempat tajalli Tuhannya. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan alhamdulillah, pujian dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan cucuran, limpahan rahman Allah, hidayah dan taufiknya kepada kita semua dapat hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini. Jadi kita sambung balik kajian kitab Al-Manhalus Safi fi Bayani Rumuzi Ahli Sufi, iaitu kitab yang membincangkan mengenai beberapa istilah tasawuf yang lagi akan datang. Maka dia sebelum tu dia membincangkan dahulu istilah-istilah yang lain, antaranya martabat 7. Dan maka sekarang kita duk bincang mengenai istilah Kaabah Allah, mahligai Allah, dan juga rumah Allah. Maka kita ingat balik, yang dimaksudkan dengan Kaabah Allah itu ialah tempat tajalli Allah, dan yang dimaksudkan dengan mahligai Allah itu maksudnya tempat tilik Allah. Yang dimaksudkan dengan rumah Allah itu tempat simpannya rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita ingat begitu. Jangan kita kata, oh Allah Ta'ala itu ada mahligai, Allah Ta'ala itu ada singgah sana atau rumah istana dan sebagainya. Jangan ingat begitu. Karena Tuhan kita itu menyalahi bagi makhluk. Dia tidak menyerupai dengan makhluk. Dia laisa kamitslihi syai'an. Dia mukhalifun lil hawadisi. Menyalahi bagi sekian makhluk. Baik. Kalau begitu kita dah faham lah. Itu dia antara istilahnya. Kemudian untuk kita nak bagi rahsia itu berada di dalam hati kita, supaya hati kita menjadi Kaabah Allah, supaya hati kita ini menjadi mahligai Allah dan menjadi rumah Allah. Maka bagaimana nak buatnya? Di sinilah kisahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Tuhan kata, ya Dawud, farriq li baitan askun fi. Wahai Dawud, kosongkan olehmu untukku
sebuah rumah, nescaya aku duduk diam di dalamnya. Maka Nabi Daud alaihissalam pun bertanya, Kaifa ya Rabbi, bagaimana wahai Tuhanku? Maka Allah Ta'ala menjawab, Farriq qalbak, kosongkan hatimu. Kosongkan untukku hatimu. Ini jadikan hatimu itu hanya untuk aku sahaja, bukan untuk selain daripada aku. InsyaAllah bila kita jadikan hati kita untuk Allah, kita penuhkan hati kita dengan syuhud dan juga memandang Allah, mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada ketika itu Allah Ta'ala akan tajallikan dalam hati kita. Tuhan tiliklah hati kita, Tuhan jadikan hati kita itu tempat-tempat simpan rahsia-rahsia dia. Baik. Maka di situ kita kena lagu mana nak buat lagu tu? Itu kena usaha untuk memperolehi yakin. Kena untuk dapatkan yakin. Kalau gitu apakah mana yakin? Dia abang pula. Al-yaqinu khurujuka anka. Yang kata yakin itu ialah keluar engkau dari engkau. Ini jangan kita nampak dan jangan kita pandang kita. Habis. Maka di situ dikuatkan dengan perkataan orang panggil Syekh Raslan Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu dengan katanya, Ma salahta lana ma dama fika baqiyatun lisiwana fa iza hawalta siwa afnainaka anka fasalahta lana fa'awda'naka sirrana. Oleh ketika itu Tuhan simpankan rahsianya dalam hati kita. Apabila kita keluarkan daripada hati kita itu segala yang lain daripada Allah. Baik. Maka kita tengok sambung tu dia kata apa? Ambil atas dia sebut, tiada patut engkau itu bagi kami. Mana? Selama ada padamu tinggal yang lain daripada kami. Kalau ada dalam hati kita itu yang lain daripada Allah, berarti ada dunia, ada akhirat, atau ada yang lainnya lah selain daripada Allah, maka tak patut hati kita itu menjadi tempat simpan rahsia Allah. Tak patut. Kerana rahsia-rahsia Allah Ta'ala itu suci, maka tidak boleh ada benda yang kotor di dalam hati. Bahawa rahsia boleh masuk. Ini kita kena tanggalkan segala yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bagi ada Allah je. Lepas tu nak buat lagu mana? Kena ikut jalan dia lah. Baik, kita tengok selagi insya-Allah. Dia kata, yakni manakala ada engkau ingat akan yang lain daripada kami, lain pada Allah. Kita duk ingat yang lain pada Allah, duk ingat. Dan jika diri engkau sekalipun, walaupun yang lain pada Allah tu diri kita. Kita tak ingat lah. Anak kita tak ingat. Isteri kita tak ingat. Harta kita tak ingat. Jawatan kita tak ingat. Apa tak ingat. Tapi kita duk ingat diri kita. Maka kita ingat diri kita tu pun artinya belum lagi kita sampai kepada martabat haqqul yaqin. Kerana haqqul yaqin khurujuka anka, keluar engkau dari engkau. Ini kita tahu keluar lagi diri kita. Kalau kita duk ingat kita belum layak lagi. Baik, itu disebut. Kerana adalah pada ketika itu, ketika mana? Ketika kita ingat akan yang lain tu, engkau berdosa
akan sebagai dosa besar yang amat besar. Inilah dosa itu kita panggil apa? Sebab kita ingat hati kita ini kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa. Ini di sisi siapa? Di sisi ahli sufi atau di sisi ulama tasawuf. Adapun di sisi syariat, bila kita ingat yang lain daripada Allah, tak berdosa. Faham tak? Tak berdosa. Tetapi di sisi ulama sufi, apabila kita ingat yang lain daripada Allah, itu dinamakan dia syirik. Maka syirik itu dosa. Sebab apa? Hati kita itu hanya untuk ingat Allah je, tidak yang lain. Tidak boleh yang lain. Sebab tu tuan-tuan diceritakan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita Syafi'i, ketika dia membaca kitab, tiba-tiba tengah-tengah baca kitab dia berhenti. Dia berhenti baca kitab. Lepas itu dia beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bukan 3 kali, bukan 13 kali, bukan 30, bukan 300, tapi beribu-ribu kali dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Anak murid dia tunggu, awas tu guru kita ni tengah baca kitab berhenti. Lepas tu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu salah seorang muridnya bertanya, wahai imam, kenapa engkau istighfar? Dia kata, kerana aku mengerjakan dosa. Maka anak muridnya terkejut. Dosa apakah yang engkau lakukan? Ma naraka illa fi majlisina hadza. Kami tak tengok engkau pun, engkau keluar dari majlis pergi buat maksiat. Yang kami tengok engkau duduk dalam majlis ni saja. Engkau tak keluar pun. Engkau tadi baca kitab, kok-koklah Imam Syafi'i, lepas baca kitab berhenti keluar pergi buat maksiat. Mumpak orang ke, bunuh orang ke, mencuri. Kami tak tengok pun. Yang kami nampak engkau hanya baca kitab, lepas tu engkau berhenti, lepas tu engkau istighfar. Kata engkau bertaubat daripada dosa. Itu kata Imam Syafi'i. Kata muridnya. Maka jawab Imam Syafi'i, kata apa? Nasitullaha burhah. Aku hanya lupa kepada Allah Ta'ala itu burhatan, satu ketika. Maka tuan-tuan, lupa pada Allah setika lupa saja. Kita kalau kita lupa berdosa tak? Tak berdosa. Sebab apa? Sebablah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut rufi'al qalamu an salasatin. Diangkatkan qalam taklif itu dari 3 golongan. Kerana tak ada dia catat dosa, tak ada catat pahala. Sebab dia, yang pertama Nabi kita sebut anis sabiyyi hatta yablugha. Diangkatkan qalam taklif. Ini malaikat tak catat apa-apa. Kalau dia buat dosa pun malaikat tak catat dosa, tak kira dosa. Iaitu daripada seorang kanak-kanak, apa kanak-kanak buat, kanak-kanak yang belum balik, apa-apa dia buat, dia tak kira dosa. Kerana dia belum lagi balik. Tetapi apabila dia sudah balik, cukup umur, baru malaikat catat, tulis apa yang dia buat. Yang pertama. Yang kedua, wa'anil naimi hatta yastayqidha. Iaitu diangkatkan qalam taklif daripada orang yang sedang tidur sehinggalah dia sedar daripada tidurnya. Dia apa kalau kita buat, kita kata dan waktu ketika tidur, maka tak jatuh.
Itu tidak ada kira. Tak ada kira hukum taklif. Kan? Waktu ketika dia tidur. Kan? Itu tak ada kira hukum taklif. Dan yang ketiga, yang ni, wa anil majnuni hatta yufiqa. Dan daripada orang yang gila sehingga dia sayuman daripada gilanya. Orang gila ni waktu ketika dia gila, dia buat satu perkara yang menyalahi perintah Allah, maka dia tak dicatat sebagai dosa. Jadi Imam Syafi'i ini lupa, tu dia lupa. Lupa ni masuk dalam kata apa? Boleh kita masuk dalam kategori tidur, boleh juga kita masuk dalam kategori gila atau seumpamanya. Lupa. Artinya lupa tak dicatat. Tak kira panggil. Kan? Baik. Kalau gitu kenapa Imam Syafi'i beristighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini masuk dalam kaedah min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu masuk dalam bahagian kebaikan di sisi orang yang berbuat baik, tapi di sisi orang dekat kepada Allah, mendekatkan diri, mendampingkan diri di sisi Allah, dia anggap itu adalah sayyi'ah. Ini satu dosa, kesalahan, maksiat. Di sisi Imam Syafi'i orang yang muqarrabin, dekat pada Allah, mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Tilik pada situ. Jadi begitulah kes yang kita bincang ni. Apabila adalah hati kita mengingati yang lain daripada Allah, maka itu dinamakan dia syirik. Sisi ulama sufi. Maka syirik itu dosa besar. Kan? Sebab dia selagi ada benda yang lain dalam hati kita selain daripada Allah Ta'ala, maka tak layak untuk kita menjadi tempat tajalli Allah, tempat kenyataan rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab dia kata sini, engkau berdosa akan sebagai dosa yang amat besar. Apa dosa yang besar tu? Iaitu, ini baru kita nak ajar. Iaitu mana dosa yang amat besar tu? Ada engkau serta Allah Ta'ala. Kita ada, Allah ada. Tu panggil syirik lah tu. Ada engkau serta. Tu syirik lah. Ada engkau serta Allah. Kita tahu Allah ada, aku pun ada. Ada. Habis kita nampak kita ada. Habis. Itu dosa besar di sisi sufi, di sisi ulama sufi, orang yang muqarrabin. Lepas tu kita kena nampak macam mana? Kita jangan nampak kata kita ada. Allah jua yang ada. La mawjud illallah. Tidak ada yang ada, yakni yang sebenar-benar ada, hanya Allah jua yang ada. Ambil. Di sini dia kena pergi ke mana? Dia kena pergi kepada Tauhidul Zat. Kita ngaji, kita turun nafis dulu. Dia kena merujuk kepada syuhud, musyahadah, Tauhidul Zat. Iaitu tauhid la mawjud fil haqiqati illallahu. Tidak ada yang ada sebenar-benar ada, hanya Allah jua yang ada. Itu natijah bagi la ilaha illallah. Ringkasnya, Allah jua lah yang ada. Itu natijah dia. Baik. Bila kita nampak kita ni ada, syirik selalu. Syirik itu dosa lah. Maka kita kena
Yakin dengan kita kena keluarkan diri kita dari kita. Itu kembali beratas tadi lah. Al-yaqinu khurujuka anka ay an ru'yati nafsika. Keluar engkau dari engkau, yakni keluar engkau daripada melihat diri engkau. Jangan nampak kewujudan kita, tapi kita nampak Allah jua yang ada. Ini nak. Ada yang ulama sufi sujud kita bukan ada. Ataupun ada kita ni panggil ada yang zilli. Wujud yang zilli, wujud yang basah bayang-bayang. Wujud zilli, wujud yang basah bayang-bayang. Atau panggil wujud kita ni panggil wujud ahlami. Ahlami panggil wujud seperti ada dalam mimpi saja. Maka benda yang ada dalam mimpi hakikatnya ada tak? Tak ada. Cakap semalam kita mimpi. Pergi ke mana? Pergi berjalan dah. Bila kita jaga tengok badan kita duduk di mana? Duduk atas katil, duduk tidur kan? Yang mimpi tu siapa? Bukan kita. Lepas tu panggil ahlam, mimpi saja kan? Bukan ada pun. Baik. Habis. Lepas tu, bila kita tinggal yang tu, bagaimana kita nak menghilangkan supaya kita ni tak ada. Hanya kita mengisbatkan wujud tu, wujud zati mutlak, wujud Allah Ta'ala saja. Ini cara dah. Tengok. Maka apabila engkau palingkan daripada yang lainnya, lain pada Allah. Lainnya, lain Allah. Ini apabila kita palingkan, paling sini bukan paling muka. Saya kata paling ni paling muka nak, bukan. Paling ni paling dada, tak juga. Paling ni paling hati. Hati kita berpaling. Kena catat lah. Maka apabila engkau palingkan, palingkan hati engkau itu daripada yang lainnya, lain pada Allah. Maksudnya, hati kita jangan ingat kepada yang lain. Itu makna paling. Hati kita jangan bergantung pada yang lain. Hanya hati kita ni ingat, pandang, syuhud kepada Allah je. Ingat Allah je. Kerana Allah Ta'ala itu hanya dizikirkan, bukan difikirkan. Jadi kita duk ingat Allah, duk fikir Allah pula. Bukan. Allah kita tak perlu fikir. Kerana Nabi kita larang. Nabi kita SAW sebutlah hadis. Tafakkaru fi khalqillah ولا تتفكروا في ذات الله فإنه لا تحيط به الفكرة. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Hak tu Tuhan suruh fikir. Hak Tuhan cipta, hak Tuhan jadikan tu, hak tu dia suruh kita fikir. Pasal dia suruh kita fikir. Dia suruh kita tengok dulu, lepas tu dia suruh kita fikir. Maka bila kita pandang, kita fikir. Dengan fikir tu, dapat kita zikir. Dapat mengingati Allah, mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada hadis ni, Nabi sebut, وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ. Dan jangan kamu berfikir pada hakikat Allah. Jangan fikir. Daripada hadis ni, terbit kaedah. Allah itu dizikirkan, bukan difikirkan. Allah itu dizikirkan, diingati, dikenali, dikenal, diingat, dikenal, bukan difikirkan. Jangan kita fikir. Bila kita fikir, kerana apa tak boleh fikir? فَإِنَّهُ لَا تُحِيطُ بِهِ الْفِكْرَةُ. Kerana fikrah kita, pemikiran kita tidak dapat meliputi dengan Allah. Tak sampai.
Kerana akal kita ni ada had dia, ada sempadan dia. Bukan ke semua kita boleh fikir. Kan? Tu situ. Baik. Kemudian bila kita palingkan hati kita ini daripada yang lain. Kan? Jangan ingat yang lain, hanya ingat Allah je. Kenangi Allah saja. Ketika tu bila kita mengenang Allah, nescaya, itu jawapannya. Nescaya kami memfanakan daripada engkau, yakni diri engkau, dan daripada fana engkau itu hingga tiada engkau lihat akan wujud engkau dan akan adam engkau. Engkau tak tengok keberadaan engkau dan juga engkau juga tak tengok akan ketiadaan engkau. Tu ya. Habis. Jadi wujud engkau itu kembali kepada apa? Itu kembali kepada katanya diri engkau. Ada pun hak dia kata akan adam engkau, ketiadaan engkau, itu kembali kepada fana engkau. Dua sekali. Kan dia sebut tadi ya. Nescaya kami menfanakan daripada engkau. Maka daripada engkau tu dia ada dua makna. Makna pertama, yakni diri engkau. Satu. Allah Ta'ala memfanakan diri kau. Satu. Dan yang kedua, dan daripada fana engkau itu. Baik. Apa maksud? Kita ni lah geni. Kadang-kadang kita kata bila kita tak nampak dah, ketika tu kita fana diri kita. Tapi kita nampak kita yang memfanakan diri. Faham tak? Faham tak tu? Kita nampak kita sendiri yang usaha memfanakan. Tak. Tuhan akan padamkan semua. Diri kita pun tak nampak, kita tak nampak juga kita yang memfanakan. Tapi yang kita nampak, Allah yang memfanakan. Faham tak? Gitu. Ada orang gitu, bila kata, aku hari ni fana. Mana fana ni? Lenyap, hilang, habis yang lain. Dia tak ingat dah dunia, dia tak ingat dah yang lain. Dia fana diri. Bila dia fana diri, kadang-kadang dia terlupa bahawa dialah yang memfanakan diri dia. Masih lagi ada diri dia. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala memfanakan dua sekali. Memfanakan dirinya dan juga memfanakan, kata dia berasa dia memfanakan diri dia. Tapi hakikatnya Allah yang memfanakan dia. Boleh faham kok bahasa saya tu? Gitu. Lagu belit-belit sikit nak. Bila itulah bahasa dia. Dua sekali Tuhan fana. Bila fana pada ketika tu kosong. Habis. Hanya nampak Allah je. Bila ketika tu kita nampak Allah saja, maka ketika tu tengok. Maka patutlah engkau. Dia tulis situ, pantutlah. Yang sebetulnya patutlah. Layaklah. Berhaklah. Buhbilah bahasa kita. Patutlah. Ini layaklah, berhaklah. Dan engkau bagi mana? Kami. Bahawa layak kita bagi Tuhan. Kami itu mana? Allah. Bagi Allah. Bahawa layak kita ini menjadi hamba Allah. Yang fana. Ini disebut al-fana fillah. Fana pada Allah. Bahawa layak sebab tak ada apa dah. Hanya kita dengan Allah saja. Kita pun dia tak nampak kita dah. Nampak Allah je pada masa tu. Inilah yang disebutkan tu. Maka tengoklah. Maka tiada patut engkau bagi sir Allah itu, bagi rahsia Allah. Sir itu makna rahsia. Berbaris kena.
maka tiada patut engkau, tak layak engkau itu bagi rahsia Allah melainkan. Itu dipanggil istisna daripada tak patut, maka patut. Mana pengecualian. Asal kita tak patut, patut jadi patut. Melainkan kemudian, yakni selepas daripada difanakan akan dikau oleh Tuhannya. Bila Allah Ta'ala fanakan diri kita dan fanakan akan adam kita ini, ketiadaan kita ini, bahawa ketika itu layak untuk menerima rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak terima rahsia-rahsia makrifat, rahsia-rahsia ilmu laduni bukannya senang, payah. Artinya dia ada banyak proses dia. Banyak proses dia. Proses nak dapat makrifat tu bukannya senang, tapi banyak proses dia. Apakah prosesnya? Proses dia yang pertama, kita kena ada ilmu. Apa dia ilmu? Iaitu ilmu syariah. Kena pelajari ilmu syariah. Belajar ilmu syariah akan terbuka ke rahsia makrifah? Belum. Nak terbuka rahsia makrifah, kena buat langkah yang kedua, iaitu kita kena amalkan ilmu syariah tadi. Ada ilmu syariah pertama, langkah pertama. Langkah yang kedua, kena amalkan dengan ilmu syariah tersebut. Maka amal itulah dinamakan dia tariqah. Itu nama tariqah, perjalanan panggil. Iaitu perjalanan amalan. Bila kita amalkan ilmu tariqah tadi, ilmu syariah tadi, maka akan dapat yang ketiga, iaitu dapat ilmu pula. Ilmu pula. Ilmu apa pula tu? Ini bukan ilmu syariah dah. Ini namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Itu belum sampai lagi tu. Nak dapat makrifah tak dapat lagi. Bila kita ada ilmu ladunni, dapat ilmu ladunni lah yang bagi Tuhan tajallikan. Tuhan penyatakan rahsia-rahsia dalam hati. Di situlah akan dapat kasyaf, keterbukaan. Bahawa terbuka rahsia-rahsia, daripada terbuka rahsia itu bahawa boleh ma'rifah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Raslan Ad-Dimashqi. Kita pelajari dah dulu. Al-ilmu tariqul amali wal-amalu tariqul ilmi. Wal-ilmu tariqul kashfi wal-kashfu tariqul ma'rifah wal-ma'rifatu tariqul fana. Nak sampai kepada fana tu, kena ada makrifah. Kalau tak ada makrifah, tak kenal Allah, macam mana kita nak fana? Di sini disebut memfanakan. Artinya bila Allah Ta'ala memfanakan, artinya segi-segi adatnya kita kena buat tu, kena ada ilmu syara, amalkan dengan dia, supaya dapat ilmu ladunni. Ladunni kita dapat kasyaf, terbuka rahsia, baru dapat makrifah. Daripada makrifah baru terbuka fana. Daripada fana, situ akan sampai kepada baqa, kekal kita ingat Allah. Banyak step dia tu. Bukannya lagu tu terus dapat. Ada juga yang dapat. Itu anugerah Allah. Itu panggil ataya rabbaniyah. Anugerah Tuhan. Tuhan nak anugerah, senang saja. Tuhan nak bagi, senang ya. Ini kita tengok atas jalan usaha. Atas jalan usaha. Baik. Lepas itu tengok dia kata, pada ketika tu barulah engkau ni melayak dapat sir Allah
iaitu selepas daripada difanakan akan dikau oleh Tuhan. Allah yang memfanakan. Itu tilik pada hakikat. Maka tak kala itu, bawa ambil maka tak kala itu, tak kala mana? Maka tak kala itu, yakni tak kala difanakan akan dikau. Tanda ada kata kemudian daripada difanakan akan dikau oleh Tuhan. Maka tak kala itu, yakni tak kala difanakan akan dikau oleh Tuhan tu. Nah, ketika tu kami, yakni Allah, taruhkan rahsia kami. Oh Allah Ta'ala simpankan rahsia Allah dalam hati kita. Taruh dengan mana simpankan dalam hati akan rahsia Allah. Apa dia rahsia Allah? Ini yang kita nak baca ke depan selagi. Yang disebut oleh hadis kursi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Hati orang yang arif itu adalah rahsia aku, dan aku itu rahsianya. Kan? Apakah rahsia tu? Tengok dia sebut. Iaitulah tu rujuk kepada rahsia kami. Apa dia rahsia yang Allah Ta'ala simpankan, taruhkan dalam hati itu? Iaitu ma'rifah, iaitu pengenalan. Ma'rifah, pengenalan. Maka ma'rifah di sini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, iaitulah disebut sebagai ma'rifah kashfiyah. Sebab ma'rifah ni ada 4 jenis. Kan? Kita pernah bahas dah dulu, itu ulang balik bagi ingat. Ada ma'rifah haqiqiyah, ada ma'rifah ayaniyah, ada ma'rifah kashfiyah, ada ma'rifah burhaniyah. Ada 4. Dan maka ma'rifah haqiqiyah itu tak dapat kita kenal. Ma'rifah ayaniyah itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nah, ma'rifah kashfiyah, inilah yang kita bincang ma'rifah di sini. Ma'rifah kashfiyah. Kasyaf tu maksudnya terbuka. Mata hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala untuk memahami rahsia-rahsia dia. Adapun ma'rifah burhaniyah, itu ma'rifah ilmu tauhid zahir. Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, itu ma'rifah burhaniyah. Kan? Jadi ma'rifah sini kita kena catat, yakni ma'rifah kashfiyah. Atau boleh juga kita sebut ma'rifah khassah, aliyah. Ma'rifah yang khusus, yang tinggi. Yang tinggi. Kalau gitu bila orang tanya kita, apa ma'rifah tu? Hakikat ma'rifah tu apa? Ma'rifah tu kalau kita terjemah dalam bahasa kita makna pengenalan. Yang dengan dia kita dapat mengenai. Maka bila seorang itu mengenai, dia dinamakan arif. Orang yang mengenai. Itu yang sebut tu al-arif billah. Orang yang kenal Allah. Pasal pada kenal, kerana ada pada dia makrifah. Makrifah tu apa dia? Makrifah itu tuan-tuan hakikatnya nur, cahaya. Hakikatnya cahaya yang Allah Ta'ala jadikan dalam mata hati dia. Maka dengan cahaya itu menyuluh sehingga dia mengenal apa rahsia-rahsia Allah.
Itu panggil ma'rifah. Itu nur, satu cahaya. Jadi maka pada ketika itu dinamakan ilmu ma'rifah. Dia panggil iaitulah rahsia Allah tu ma'rifah yang dinamakan oleh ahlullah atau ahlullah. Kita ingat sekali, ahlullah dalam kitab ni dia ada dua. Yang pertama dia panggil ahlullah, satu lagi dia panggil apa? Ahlul haqq. Ahlul haqq. Walhal haq tu pun nama Allah juga. Tapi maksudnya lain. Ahlul haq maksudnya ahlus sunnah. Ingatlah. Kalau disebut ahlullah, itu maksudnya di sisi ahlullah, yakni di sisi orang-orang arifin billah. Orang yang arif billah. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli-ahli Al-Quran itu, mereka itu ialah siapa? Ahli Allah dan juga orang-orang istimewa, hamba-hamba Allah yang istimewa, atau ahlullah bagi. Baik, di sini mana dinamakan oleh ahlullah, nama apa makrifah tu? Jannatul ajilati. Oh baiknya, jannata al-ajilati, dinamakan jannatul ajilah. Apa dia ajilah? Dengan makna muajjalah. Nah, orang panggil isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Itulah isim fa'il tapi dengan makna isim ajilah dengan makna al-muajjalah. Nah, apa dia jannatul ajilah? Syurga yang bersegera. Jadi yang bersegera dengan makna yang disegerakan di dalam dunia ini. Jadi itu. Inilah syurga. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat dia. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi sesiapa yang takut dengan keagungan Tuhannya, bagi orang tu dapat dua syurga. Dapat dua syurga. Mana? Iaitu yang pertamanya jannatul ajilah fid dunia, syurga yang disegerakan di dalam dunia ini. Dan yang kedua jannatul al-ajilah, syurga yang ditangguhkan, disediakan di akhirat kelak. Maka ulama bahas dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, di dunia ini ada satu syurga yang di mana dalam syurga itu tidak ada istana. Dalam syurga itu tidak ada anak bidadari. Tidak ada. Dalam syurga itu hanya ada Allah je. Itu syurga dunia. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbad An-Nifzi radhiyallahu anhu, katanya, inna fid dunya jannatan faman dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wala ila kulli syai'. Qalu wa ma hiya? Qala jannatul ma'arif. Sesungguhnya di dunia ini ada satu syurga. Sesiapa yang masuk ke dalam syurga itu, maka dia tidak rindu lagi kepada syurga akhirat dan juga kepada setiap sesuatu yang lain. Dia tak nak lagi. Maka orang bertanya kepada, apakah syurga itu, wahai Syekh?
Maka Syekh jawab, Jannatul Ma'arif. Dia panggil syurga ma'rifah, ma'rifah ketuhanan. Ma'rifah dia panggil syurga. Kerana nikmat yang sedap, iaitu mana? Bila hatinya sentiasa ingat pada Allah, hatinya sentiasa musyahadah, muraqabah, kenang Allah, maka dia merasai nikmat syurga. Nikmat yang sedap. Nikmat yang sedap. Sampai teratur sekali. Tengok. Kita tak asa, kita tak tahu kan. Sebab tu dalam hadis tak silap diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Merasai kemanisan iman. Zaqa ta'mal iman, merasai kemanisan iman. Man radiya billah, siapa yang redha dengan Allah. Macam mana dia nak redha dengan Allah kalau dia tak kenal Allah? Bila dia kenal Allah, dia redha Allah, dia sabar di atas ujian bala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kenal Allah, sabar atas ujian tu lebih manis daripada yang lain. Lepas tu mereka tak ada rasa apa. Bila ditimpa ujian, tenang je. Sama yang mereka. Rasa dapat nikmat, mereka redha, syukur. Dapat ditimpa musibah, mereka sabar dan redha di atas ketetapan. Tengok senang ya mereka. Tak ada rasa susah, tak ada rasa sedih, tak ada rasa bimbang. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran tu. Apa? Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, para kekasih Allah Ta'ala itu, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Mereka tak ada takut, tak ada rasa bimbang. Ada rezeki ke tak ada rezeki, mereka tak ada bimbang. Wala hum yahzanun, dan juga mereka tak ada sedih. Apa yang terluput daripada mereka, apa yang mereka tak dapat, tak ada rasa sedih. Kerana apa? Kerana mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kemanisan. Maka makrifah inilah dia panggil jannah al-ajilah, senang yang Allah tak segerakan di dalam dunia ini. Maka kita kena cari tuan-tuan, sebab tu makrifah ni besar. Makrifah besar. Dan dia adalah merupakan amalan yang paling afdal, paling utama. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal al-ilmu billah. Yang seafdal segala amalan itu ialah mengenal Allah. Kenal Allah, selamat semua insya-Allah. Ini makrifah besar. Baik. Itu disebut sebagai nama Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini. Iaitulah kita panggil syurga ma'rifah. Nama syurga ma'rifah, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu dia panggil? Jadi pada ketika itu, bila seorang dapat syurga, maka jadilah Allah itu pandangannya, pandangan seorang hamba. Hanya dia memandang Allah je. Dan ia orang arif tadi, ia tu rojak pada arif, orang yang mengenal Allah. Artinya orang yang ada makrifat sir rahsia Allah, rahsia makrifat dalam diri dia tu, ia pun menjadi tempat tajalli Tuhannya.
Allah Ta'ala tajallikan kepada dia, tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat. Tuhan tajallikan rahsia, 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 satu-satu. Maka tajalli itu dia panggil Al-Quran yang diturun tak habis-habis, tak putih-putih. Agaknya Quran turun lagi kalau ni. Ya, turun lagi. Quran tu turun lagi kah? Ya, turun lagi. Tapi Al-Quran dengan makna kan, nuzul. Yang panggil dengan makna tanazzul. Maka tanazzul ni dia turun tak berhenti-henti. Kerana Al-Quran ni dia ada dua makna. Ada Al-Quran dengan makna nuzul, ada Al-Quran dengan makna tanazzul. Apa beza dua tu? Kalau Al-Quran dengan makna nuzul, itu sudah habis masa dia. Tak turun dah, cukup dah. Kerana tu sudah habis tempoh masanya, turun selama 23 tahun lebih kurang. Kan? Tengok tu. Tapi Al-Quran dengan makna tanazzul, itu tak habis. Dia kekal sampai hari kiamat. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu lah hikamnya. Al-Quranu nazala wa tanazzala fan-nuzulu qad madha wa tanazzulu baqin ila yaumil qiyamah. Dia kata Al-Quranu nazala wa tanazzala. Quran itu ada dua jenis. Ada Al-Quran dengan makna nazal, telah turun. Ada Al-Quran dengan makna tanazzal, sentiasa turun. Maka dia jawab, fan-nuzulu qad madha. Al-Quran yang sudah turun itu madha, dah berlalu dah. Habis dah masa penurunan dia. Itu 23 tahun lebih kurang kan. Itu tak turun lagi. Habis. وَالتَّنَزُّلُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Sedangkan Al-Quran dengan makna tanazzul itu kekal sampai hari kiamat. Tak putih-putih. Patutlah ni Quran duk turun lagi. Ya, Quran duk turun lagi. Tapi Quran dengan makna tanazzul. Quran tanazzul itulah dengan makna ma'rifah. Faham tak? Ma'rifah ilahiyah. Ma'rifah ketuhanan. Itu Tuhan turunkan ke dalam hati para wali-walinya, para kekasih dia. Ilham, ilmu ladunni, ilmu ketuhanan, ilmu mukasyafah, Tuhan nak bagi, buka tu. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya bersih. Ni hati yang macam ni lah. Hati yang tidak ada selain daripada Allah. Hatinya hanya ada Allah je. Maka bila ada Allah, di situ tempat tajalli Allah. Tuhan turunkan rahsia dah. Tuhan tilik pada dia kan. Tuhan datangkan rahsia-rahsia Allah. Rahsia ilmu ladunni. Kalau kita nak lagu tu, kena bersihkan hati lah. Kan? Habis. Baik. Maka jadilah Allah Ta'ala itu pandangannya dan ia pun tempat tajalli Tuhannya. Habis. Tempat tajalli itu maksud tempat kenyataan. Yakni tempat Allah Ta'ala menyatakan rahsia-rahsia ladunni dan juga rahsia-rahsia makrifat ketuhanan. Baik, kita boleh terima tak benda? Memang jalan dia macam tu.
Memang jalan dia macam tu kan? Seperti mana yang kita tahu. Seperti mana cerita bang Imam Abu Yazid Bastami kan? Saya cerita banyak kali dah kan. Imam Abu Yazid Bastami berjumpa dengan ulama zahir. Maka dia kata pada ulama zahir, akhaztu ilmakum mayyitan an mayyitin wa akhazna ilmana min al-hayy alladhi la yamutu. Kamu wahai ulama zahir, kamu mengambil ilmu kamu daripada seorang guru yang mati. Kamu ambil ilmu kamu pada seorang guru, tapi guru tu dia mati. Guru tu juga ambil daripada gurunya, maka gurunya juga mati. Gurunya pun mengambil daripada gurunya, mati juga. Tapi wa akhadna ilmana minal hayy alladhi la yamutu. Padahal kami ambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup tak mati. Ambil ilmu dari Allah, hidup tak mati. Inilah juga yang disebutkan oleh Syekh Abu Madian. Lain kata Ikam dia sebut apa? Man arafa Allah istafada minhu fil yaqadati wal manam. Sesiapa yang mengenal Allah, maka dia dapat mengambil ilmu dari Allah itu pada masa tidur dan juga pada masa sedar. Dia boleh ambil ilmu. Kan kita pernah dengar cerita Tok Kenali kan. Tok Kenali bila orang tanya kepada dia satu-satu masalah, maka masalah tu dia tak tahu jawapan. Lalu Tok Kenali kata, nanti aku tidur dulu. Maka dia tidur. Selepas daripada dia tidur, dia bangkit, jaga, terus jawab. Terus jawab. Ambil ilmu dalam mimpi. Ya ni, man arafallaha, sesiapa yang mengenal Allah, istafada, dia boleh ambil istifadah, boleh ambil ilmu dari Allah fil yaqadha, pada ketika sedar dan juga pada ketika tidur. Fil yaqadhati wal manam. Hak berlaku pada ketika sedar, iaitu yang berlaku kepada Imam An-Nuri. Imam An-Nuri, dia ambil ilmu waktu ketika sedar. Ceritanya bagaimana? Iaitu ceritanya dia dan kumpulan-kumpulannya, orang panggil dituduh, panggil zindik. Maka sampai satu ketika, maka semua mereka ini akan dibunuh, dipancung. Tapi masa nak dipancung tu, maka dia kata kepada semua, biar aku dulu yang dipancung. Yang lain nanti tu, biar aku dulu. Maka sebelum nak dipancung tu, maka dia nak tanya dulu beberapa soalan. Tok Qadhi daripada pihak kerajaan mai tanya kepada Imam Zunnun, apa masalah? Maka semua masalah yang ditanya tu masalah yang susah, payah, tak tahu. Dia kata aku tak tahu semua masalah. Tapi dia kata nanti San. Maka pada ketika tu dia tunduk kepala dia. Lepas tu dia beralih ke kanan. Lepas tu dia beralih ke kiri. Baru dia tunduk ke hati dia. Tunduk berapa lama? Lepas tunduk tu dia bangun angkut kepala. Maka dia jawab semua soalan Qadhi tanya. Maka Tok Qadhi terkejut kerana soalan dia semua betul jawapan. Lalu Tok Qadhi tanya kepada dia, hei Zunnun, ketika aku tanya engkau soalan tadi, kenapa engkau beralih ke kiri, lepas tu ke kanan, dan akhirnya menunduk ke hati? Maka kata Zunnun ni, aku beralih ke kanan kerana aku tanya malaikat sebelah kananku. Maka malaikat sebelah kanan jawab, aku pun tak tahu jawapan.
Kemudian aku kalih sebelah kiri ku. Malaikat belah kiri. Malaikat sebelah kiri pun kata aku tak tahu jawapan. Kemudian aku teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Istafti qalbak wa in aftakal muftun." Mintalah fatwa kepada hatimu sekalipun para mufti telah memfatwakan. Dan aku pun tunduk kepada hatiku, tanya hatiku. Aku ambil ketika tanya itulah Allah Subhanahu wa taala campakkan, Tuhan tajallikan jawapan-jawapan dalam hatiku. Ini yang panggil istafada min Allah fil yaqadhah. Dia ambil faedah ilmu dari Allah pada ketika dia sedar, bukan tidur. Ini kita tahu maklum dah cerita ni disebutkan oleh ulama. Baik, inilah tuan-tuan yang disebut kita sebagai jannah al-ajilah. Maka jannah ajilah itu dinamakan dia sir, rahsia Allah, sirrullah, rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu apa rahsia tu? Ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah termasa kita telah jalan. Dan dari kerana inilah ambil situ disebutkan pula dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Abu Bahaya dekat-dekat. Al-insanu sirri, lepas tu wa ana sirruhu. Bermula sekalian, arif yang kamil itu rahsiaku, yakni menerima rahsiaku, yakni makrifat akan daku, dan aku itu rahsianya. Nanti kita bincang pula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة
بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.